Kadang-kadang bila aku duduk seorang diri, aku terfikir apa yang sedang berlaku pada bahasa kita. Bahasa yang dulu aku lafaz dengan bangga, kini seperti suara yang perlahan, hampir tenggelam dalam hiruk-pikuk bahasa asing yang dianggap lebih megah, lebih moden dan lebih kelas. Aku dengar kawan-kawan aku ketawa bila aku sebut perkataan yang betul. Bila aku pilih untuk bercakap dengan bahasa yang sopan, seolah-olah menjadi bahasa Melayu itu satu perkara yang memalukan. Dan setiap kali itu terjadi, ada sesuatu dalam diri aku yang retak, halus tapi sakit. Tapi saat aku hampir putus asa, aku teringat sesuatu. Aku teringat pada tokoh-tokoh yang pernah berjuang, yang menulis hingga ke malam, yang mengajar walau tak dihargai, yang mempertahankan bahasa ini biarpun diuji oleh zaman. Mereka tak pernah menyerah. Aku teringat nama-nama tu yang membuka jalan untuk kita membaca, menulis, berfikir, yang menjadikan bahasa ini bukan sekadar kata-kata, tetapi maruah. Bila aku kenangkan mereka, timbul rasa syukur yang menekan dadaku. Syukur kerana masih ada pejuang yang tidak pernah membiarkan bahasa ini mati, walau dunia semakin melupakan asal-usulnya. Aku sedar bahasa ni tak pernah benar-benar sendirian. Aku juga tak boleh biarkan dia sendirian. Kalau aku sendiri malu, kalau aku sendiri berhenti, maka hilanglah satu lagi suara yang pernah menyayangi bahasa ini. Aku bukan siapa-siapa, hanya seorang anak muda yang kadang-kadang takut dunia terlalu cepat berubah. Tapi aku janji, selagi aku hidup, selagi aku mampu untuk berkata-kata, bahasa Melayu tidak akan aku biarkan lebah. Aku bersyukur kerana aku masih sempat mewarisi perjuangan itu. Perjuangan yang dimulakan oleh tokoh-tokoh yang lebih kuat daripada aku, lebih tabah, lebih ikhlas. Kini giliran aku pula untuk memastikan bahasa ini terus bernyawa. Bukan kerana ia bahasa nenek moyang semata, tapi kerana dalam setiap hurufnya ada doa dan harapan, ada sejarah air mata bangsa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Aiman Ashraf bin Maksah dari Bahasa Melayu Kumpulan 2 PPI SMP ambilan Ogos 2025. Hari ini saya akan membentangkan satu topik yang bertajuk perbandingan peranan dan sumbangan pemikiran dua tokoh dalam memartabatkan bahasa Melayu, iaitu Nik Safia Karim dan juga Asma Haji Omar. Pembentangan ini bertujuan untuk menghuraikan bagaimana kedua-dua tokoh ini menyumbangkan kepada pembangunan ilmu bahasa Melayu serta membandingkan pendekatan dan pemikiran mereka secara kritis. Perkembangan bahasa Melayu tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi ia lahir melalui satu tokoh dan tokoh bahasa yang berjuang dalam pendidikan dan juga perancangan bahasa. Tokoh bahasa bukan sahaja menulis, tetapi turut membina asas pemikiran yang menjadikan bahasa Melayu sebagai identiti bangsa. Dalam konteks ini, saya memilih dua tokoh wanita yang penting, iaitu Datuk Dr. Nik Safia Karim dan juga Profesor Datuk Dr. Asma Haji Omar. Mereka mewakili generasi sarjana bahasa yang sangat berpengaruh di negara kita. Yang pertama, Nik Safia Karim. Nik Safia Karim merupakan sarjana bahasa Melayu yang sangat terkenal dalam bidang tata bahasa. Beliau pernah bertugas sebagai pensyarah Universiti Malaya dan terlibat secara langsung dalam jawatan kuasa Tata Bahasa Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP. Karya utamanya Tata Bahasa Dewan menjadi rujukan nasional dalam pembelajaran bahasa Melayu hingga hari ini. Kepakarannya lebih menjurus kepada pembakuan tata bahasa, pemerkasaan penggunaan bahasa baku serta pendidikan bahasa di sekolah. Seterusnya, Asma Haji Omar. Beliau merupakan tokoh linguistik Malaysia yang telah pun menghasilkan ratusan artikel dan buku berkaitan linguistik. Beliau mengkaji hampir semua aspek bahasa Melayu, termasuk fonologi, sintaksis, dialektologi, etnolinguistik dan sosiolinguistik. Beliau juga meneroka bahasa peribumi Sabah, Sarawak dan orang asli, lalu menjadikan kajian bahasa Melayu tersebut sebagai lebih inklusif, luas dan juga berasaskan data sebenar masyarakat. Baik, seterusnya kita bergerak pula kepada peranan dua tokoh tersebut. Yang pertama, peranan Nik Safia Karim.
Nik Safia Karim berperanan besar dalam usaha menyusun dan juga pembakuan bahasa Melayu. Beliau memastikan bahasa Melayu mempunyai sistem tata bahasa standard yang boleh dipelajari dan digunakan dalam bidang pendidikan, pentadbiran dan juga media. Pembakuan ini penting kerana ia mewujudkan keseragaman bahasa dalam negara berbilang kaum. Nik Safia juga memperjuangkan penggunaan bahasa baku dalam pengajaran bahasa Melayu, sekaligus memastikan generasi muda menggunakan bahasa yang teratur dan tepat. Seterusnya, peranan Asmah Haji Omar. Jika Nik Safia Karim mengukuhkan bahasa struktur dan pembakuan, Asmah pula memperluaskan horizon ilmu bahasa Melayu penyelidikan dan mendalam. Beliau membangunkan teori tentang hubungan antara bahasa dan budaya dan masyarakat. Asmah juga terlibat dalam penulisan dasar bahasa dan perancangan bahasa negara. Kajian-kajian beliau menunjukkan bagaimana dialek variasi bahasa, budaya etnik dan geografi mempengaruhi perkembangan bahasa Melayu. Kita bergerak pula kepada pemikiran dua tokoh tersebut. Pemikiran utama Nik Safia adalah bahawa bahasa Melayu perlu mempunyai standard yang jelas dan teratur untuk menjadi bahasa ilmu. Dengan kata lain, bahasa Melayu memerlukan disiplin tata bahasa yang mantap. Oleh sebab itu, pendekatannya bersifat normatif, iaitu menetapkan peraturan yang betul, supaya semua penutur dapat mengikuti bentuk bahasa yang seragam. Melalui tata bahasa Dewan, beliau menyediakan garis panduan komprehensif yang memudahkan pengajaran, pembelajaran dan juga penilaian bahasa. Bagi pemikiran Asmah Haji Omar pula, beliau mengemukakan pemikiran yang lebih deskriptif dan empirikal. Menurut beliau, bahasa tidak boleh diseragamkan secara keseluruhan kerana ianya hidup dalam masyarakat yang berbilang budaya dan kaum. Justru, beliau mengkaji bahasa berdasarkan realiti penggunaannya di lapangan. Pemikirannya menekankan hubungan antara bahasa dengan budaya, identiti etnik, sejarah dan struktur sosial. Beliau melihat bahasa Melayu bukan sekadar bahasa baku, tetapi keseluruhan ekosistem linguistik yang merangkumi dialek, variasi sosial dan perubahan semasa. Seterusnya, kita bergerak pula kepada persamaan antara kedua tokoh tersebut. Walaupun latar belakang dan pendekatan mereka berbeza, kedua-dua tokoh ini mempunyai persamaan yang penting. Yang pertama, kedua-duanya merupakan sarjana wanita yang berpengaruh dalam linguistik dan bahasa Melayu. Yang kedua pula, mereka berperanan dalam membina asas ilmu bahasa Melayu secara ilmiah. Yang ketiga, karya mereka menjadi rujukan utama dalam pendidikan dan penyelidikan bahasa. Seterusnya, mereka memperkukuhkan dasar bahasa dalam konteks negara bangsa. Yang terakhir, sumbangan mereka telah pun memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu moden. Seterusnya, kita bergerak kepada perbezaan. Perbezaan utama ialah analisis kritis dalam bahagian ini perbandingan dibuat secara lebih kritis. Pertama, dari segi pendekatan, Nik Safia menggunakan pendekatan normatif, iaitu mengawal dan menetapkan bentuk bahasa yang betul. Asmah pula menggunakan pendekatan deskriptif, iaitu menganalisis dan menjelaskan bahasa berdasarkan data pengguna. Yang kedua pula, dari segi fokus kerja. Nik Safia memberikan tumpuan kepada pembakuan tata bahasa kerana pembakuan dianggap penting untuk mewujudkan bahasa standard dalam sistem pendidikan. Asmah pula memberi perhatian kepada variabiliti bahasa termasuk dialek, perubahan bahasa dan pengaruh budaya. Yang ketiga, dari segi konteks pemikiran. Nik Safia bekerja dalam konteks pemantapan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan selepas merdeka. Asmah pula bekerja dalam konteks globalisasi di mana bahasa Melayu perlu berkembang sebagai bahasa ilmu yang boleh bersaing secara antarabangsa. Yang keempat iaitu yang terakhir, dari segi implikasi. Pemikiran Nik Safia menghasilkan bahasa baku yang stabil tetapi agak ketat. Pemikiran Asmah pula membawa kepada kefahaman bahasa yang lebih luas tetapi sukar untuk distandardkan sepenuhnya. Namun begitu, kedua-dua tokoh ini tidak bertentangan, sebaliknya saling melengkapi. Contohnya, bahasa dibakukan oleh Nik Safia Karim menjadi asas, manakala kajian Asmah memperkaya ilmu bahasa dan juga memperluas pemahamannya dalam konteks masyarakat. Baik, kita bergerak pula kepada implikasi terhadap pemartabatan bahasa Melayu. Hasil sumbangan kedua-dua tokoh ini
memberikan beberapa implikasi penting kepada usaha memartabatkan bahasa Melayu. Bahasa Melayu mempunyai struktur bahasa yang kukuh dan standard. Penyelidikan linguistik Asmah mengukuhkan dasar bahasa yang berasaskan bukti dan data saintifik. Pelajar dan guru mempunyai rujukan standard melalui tata bahasa dewan. Bahasa Melayu berkembang bukan sahaja mempunyai bahasa komunikasi, tetapi juga bahasa ilmu yang mampu menampung wacana moden, kepelbagaian dialek dan juga bahasa etnik di Malaysia, dapat dihargai dan tidak dipinggirkan dalam pembangunan bahasa. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Sebagai kesimpulan, Nik Safia Karim dan Asmah Haji Omar merupakan dua tokoh wanita terunggul dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu. Nik Safia memperkukuhkan bahasa Melayu melalui pembakuan tata bahasa, manakala Asmah Haji Omar memperluaskan bahasa Melayu melalui penyelidikan yang mendalam. Pemikiran mereka membentuk satu kerangka yang seimbang, bahasa yang mantap dan tersusun iaitu Nik Safia Karim, serta bahasa yang inklusif dan berasaskan realiti masyarakat iaitu Asmah Haji Omar. Inilah asas yang menjadikan bahasa Melayu terus berkembang sebagai bahasa kebangsaan, bahasa ilmu dan identiti bahasa Malaysia. Sekian daripada saya, terima kasih.